Anda tidak perlu tukarkan ke semua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak emas pula yang boleh anda simpan. Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus kepada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan dalam bank sesuai untuk disimpan cukup 1 hingga 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASP dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang anda tahu anda tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun. Lebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda ke dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan kalis inflasi, bermakna nilainya tidak jatuh berbeza dengan wang fiat. Semakin anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa bagi. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ini penting bukan sahaja untuk anda memaksimumkan keuntungan, tetapi untuk anda mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukuhkan kewangan dalam simpanan emas, anda boleh isi beg biru ataupun klik link di bio. Saya akan bantu anda langkah demi langkah. Teruskan follow saya untuk lebih ilmu dan perkongsian bermanfaat.